Saya Dr. Satyan, pakar perubatan gastroenterologi dan hepatologi dari Pusat Perubatan Mawar. Baru-baru ini kami telah berjaya menyelesaikan program proctorship untuk endostitch endoscopic sleeve gastroplasty di Pusat Perubatan Mawar dan diiktiraf sebagai pusat perubatan yang pertama di Malaysia untuk menyelesaikan program latihan ini. Kami telah melakukan endoscopic sleeve gastroplasty atau teknik bariatrik tanpa pembedahan yang pertama di Malaysia ke atas 5 orang pesakit di bawah bimbingan Dr. Ravi Shankar. Teknik ini menggunakan sistem endoskopi untuk membuat rawatan bariatrik tanpa menggunakan apa-apa pembedahan. Kesemua 5 pesakit kami telah di-discharge dengan sihatnya pada hari keesoknya. Kami juga akan melakukan prosedur seterusnya pada masa hadapan dan kami akan memaklumkan perkembangannya seterusnya.